Apabila seorang Perdana Menteri membuka semula senarai kabinet, adakah itu tanda kekuatan atau isyarat tekanan politik yang semakin kuat? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada 16 Disember 2025, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya mengumumkan pelantikan dan pertukaran menteri serta timbalan menteri Kabinet Madani. Pengumuman ini bukan sekadar menyusun nama, tetapi memberi gambaran jelas tentang hala tujuh kuasa dalam kerajaan hari ini. Saudara-saudara yang dihormati, apa yang menarik, Anwar memilih untuk hanya mengumumkan jawatan yang berubah dan pelantikan baru, manakala mereka yang kekal tidak disentuh. Strategi ini mencetuskan persoalan besar, adakah ini langkah kemas kini biasa atau petunjuk ada ketidakseimbangan dalaman yang perlu diperbetulkan? Hadirin yang budiman, antara pelantikan penting ialah Hannah Yeoh ke portfolio wilayah persekutuan, Mustafa Sakmud mengendalikan hal ehwal Sabah dan Sarawak, serta perubahan melibatkan portfolio agama, belia dan beberapa sektor strategik negara. Setiap nama membawa mesej politik tersendiri, bukan sahaja kepada rakyat, tetapi juga kepada rakan gabungan. Rakan-rakan penonton, jika kita perhatikan dengan teliti, susunan ini seolah-olah menekankan keseimbangan wilayah, kaum dan kekuatan gabungan, sesuatu yang amat kritikal bagi kerajaan perpaduan. Namun persoalannya, adakah keseimbangan politik ini seiring dengan kecekapan pentadbiran? Saudara-saudari sekalian, pelantikan timbalan menteri pula menunjukkan usaha Anwar menyusun barisan pelapis. Ada yang melihatnya sebagai pelaburan jangka panjang, ada pula yang menganggapnya sekadar memenuhi formula politik demi kelangsungan kuasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam politik, pengumuman kabinet jarang berlaku tanpa sebab. Ia sering lahir daripada tekanan, rundingan tertutup dan keperluan mengukuhkan sokongan. Maka persoalan yang wajar kita ajukan ialah, adakah Kabinet Madani ini benar-benar bersedia menghadapi cabaran ekonomi dan sosial yang semakin berat? Jadi saudara-saudari yang dihormati, senarai menteri boleh berubah, jawatan boleh bertukar, tetapi yang menilai akhirnya adalah rakyat. Apakah Kabinet Madani ini mampu memenuhi harapan atau hanya mencipta naratif sementara? Dan jika Anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.